buah dia yang mana kita akan proses biji benihnya untuk dibiakkan semula menggunakan kaedah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni buah kantan delima merah ataupun kantan merah siam. Bakar kantan ni terkenal kerana memiliki batang yang berwarna merah. Rizom dia nampak tu. Merahnya lah. Bunganya yang berwarna merah terang dan sangat beraroma. Inilah buah dia yang mana kita akan proses biji benihnya untuk dibiakkan semula menggunakan kaedah berikut. Setelah pemilihan buah yang dah matang, hanya perlu melalui proses pengeringan yang macam ni. Barulah kita akan ekstrak biji benih dia. Nampak? Dia akan menjadi kecil-kecil macam ni. Dan berikut pula adalah proses sebelum menyemai biji benih. Ianya perlu direndam selama seminggu di dalam air. Saya suka letak di bawah tempat yang redup lah supaya dia senang tubuh, insyaAllah. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.